Kalau korang nak cari TV premium lepas tu nak gunakan dia untuk gaming ataupun office screen, korang boleh survey aja dekat TCL C7L ini. Sebab bila kita cakap pasal inovasi visual, TCL adalah global leader dalam industri teknologi mini LED. So, apa yang best dekat TV ni? Pertama sekali adalah dari segi design. Sebab dia ada design yang nampak slim dan rasa moden. So, nak letak dekat ruang tamu ke, letak dalam gaming room tu, skrin dia memang nampak luas dan rasa clean. Yang kedua adalah dari segi skrin dia. Sebab skrin dia adalah jenis yang super QLED dan ada precise dimming zone yang sangat tinggi. Jadi, kalau kita compare dengan skrin OLED yang ada dalam market kan, skrin dia boleh tahan untuk jangka masa yang lebih lama, kontras yang tinggi dan true to life. Yang ketiga adalah dari segi gaming. Sebab dia ada game accelerator dan support Dolby Vision. Jadi masa kita gunakan dia untuk gaming kan, experience dia memang rasa sedap dan ada sound yang clear dan rasa cinematic. Dan ini adalah sedikit sound test daripada TV ini. So, kalau korang nak cari TV yang premium lepas tu nak harga yang mesra poket, memang korang kena masukkan dia dalam list korang.